Assalamualaikum guys. Sedikit clarification. Aku punya role masa aku pergi jumpa dengan Etihad dengan ADNOC tu adalah untuk pastikan yang company diorang ada satu systematic way untuk identify good talent yang diorang boleh ambil. Role aku bukan untuk tolong racik kerja. In fact, role aku adalah untuk susahkan sedikit proses orang cari kerja supaya syarikat dapat quality daripada syarikat dapat quantity. So role aku adalah untuk introduce sistem competency based interview dekat syarikat tu. Role aku adalah untuk introduce sistem psychometric assessment yang berstruktur dekat syarikat tu. Contohnya salah satu adalah cognitive assessment di mana ada 4 area. 1 abstract, 2 reasoning, 3 numerical, 4 visual communication. So assessment ni akan membantu diorang untuk semak mana kandidat yang lebih sesuai untuk jenis kerja yang ada kekosongan tu. Itu role aku. Ada work style assessment, leadership assessment, communication assessment, thinking assessment. Dia banyak assessment. Dia bukan interview sahaja macam mana traditional ways of finding a job tu, macam pergi interview, 2 kali interview dapat kerja. Tak ada. So sekarang ni dah evolve lah. Itu sebenarnya role aku. Tapi tak apa, Alhamdulillah ramai juga yang bertanya. Aku pun happy je nak membantu. Mungkin aku boleh bantulah macam mana nak lepasi step-step ni. InsyaAllah. Assalamualaikum.